Hello, kadang-kadang bila traffic light di pedestrian crossing jadi flashing amber saja macam ni, kita nampak macam traffic jadi lebih lancar. Kereta, motor, semua jalan terus, tak ada siapa pun perlu berhenti. Tapi persoalannya, bila kita nampak flashing amber, apa sebenarnya yang kita patut buat sebagai pemandu? Adakah kita jalan terus sebab tak ada lampu merah, atau kita perlahankan kenderaan, scan keadaan sekeliling dan bersedia untuk berhenti kalau ada pedestrian yang nak melintas? Bukankah itu maksud lampu kuning berkelip macam ni? Tapi pedestrian pula hilang giliran untuk melintas dengan selamat. Dan hari ni saya nampak seorang pengguna wheelchair dan seorang lagi yang tolong menolak dah sampai separuh jalan di zebra crossing tu. Saya cuba nak perlahan dan berhenti, tapi bila tengok belakang, kereta dan motor semua langsung tak nampak macam nak perlahankan kenderaan diorang. Kalau saya berhenti juga, mungkin saya pula yang kena langgar dari belakang. Tapi kalau saya teruskan, saya rasa macam saya tinggalkan mereka dalam bahaya pula. Dan inilah masalahnya bila sistem yang sepatutnya melindungi semua orang akhirnya hanya memudahkan kenderaan sahaja. Pedestrian tak sepatutnya pandai-pandai melintas jalan. You're not supposed to say that to an OKU or children or anybody sepatutnya. Jadi, flashing amber bukan lesen untuk kita abaikan crossing. Dia sepatutnya buat kita lebih berhati-hati. So, drive safe and be kind. Bye.